Ini dia Mauno Wave T5. Kalau korang nak beli, ini memang sesuai untuk gantikan brand H. Sebab apa? Jom aku ceritakan. First kali dia punya SNR sehingga 80dB dan dia punya SPL sehingga 120dB. Jadi kalau korang nak jerit, tak ada masalah. Kalau korang nak bisik-bisik pun tak ada masalah. Disebabkan dia punya mic boleh capture semua bunyi, tapi untuk noise reduction, dia ada 3 mode sehingga 14 tahap. Jadi korang boleh pakai noise reduction macam mana yang korang nak. Dan kalau korang beli, korang akan dapat kotak sebesar ni. Jom, aku tunjuk kat korang apa yang korang dapat dalam kotak. Ini dia kotaknya, memang cantik. Lepas tu, korang akan dapat pouch, buku manual dan korang akan dapat hard case macam ni. Dia punya hard case memang agak besar berbanding dengan brand H. Tapi bila aku dah pakai hard case ni, baru aku tahu kenapa hard case ni sangat-sangat penting. Korang nak buat konten dekat mana pun boleh. Pakai device apa pun boleh. Dengan brand H tu, kalau korang nak buat konten, korang kena tengok device apa yang korang kena pakai. Adakah korang nak pakai device daripada Apple ataupun Android? Ataupun korang nak pakai kamera besar. Dengan hard case yang ni, semua dah siap. Ini dia punya USB-C. Lepas tu light ni aku tengah pakai. Dalam case dia ada untuk kamera. Lepas tu ini untuk mic lah. Ada dua. Aku tengah pakai ni. Satu. Selain daripada tu, dengan hard case ni memang semua lengkap Dia ada clip. Wah, tu dia. Lepas tu dekat sini ada kabel, ada rantai kalau korang nak pakai rantai. Lepas tu dia ada penapis angin. Hard case ni memang cukup-cukup lengkap untuk korang pakai kat mana-mana saja. Dan aku nak bagi tahu kat korang, dia punya AI noise reduction ni sangat-sangat mantap. Aku rasa selama aku pakai 2 bulan ni, aku hanya pakai lebih kurang dalam 3 hingga 4 kali sahaja noise reduction dia. Sebab dia punya audio asal dah cukup sedap pada aku. Jadi korang rasa macam mana? Cun tak cun? Seriously, kalau korang nak cari mic yang kecil, korang boleh dapatkan mic daripada Mauno Wave T5. Ini dia punya mic dia. Memang kecil. Dia menggunakan magnet macam ni. Lepas tu, kalau korang nak pakai klip, dia ada klip macam ni untuk korang lekatkan saja. Sekejap aku tunjuk Tu dia. Macam mana? Cun tak cun? Jadi kalau korang nak, korang boleh dapatkan sekarang. Ini dia Mauno Wave T5. Seriously, memang sedap.